Ramai orang ingat reward dalam bisnes public goal cuma pendapatan atau insentif. Sebenarnya, ada 4 ultimate reward yang disediakan untuk dealer. Salah satunya ialah peluang menyertai percutian VVIP ke luar negara yang ditaja sepenuhnya oleh public goal. Contohnya seperti Sea Trip Jogja baru-baru ini. Sebaik saja kami tiba di Morazen Hotel untuk makan tengah hari, kami terus dapat merasai pengalaman yang istimewa itu. Daripada sambutan yang diberikan, layanan yang diterima, hinggalah suasana yang disediakan, semuanya membuatkan kami rasa sangat dihargai. Bagi saya, reward sebenar bukan sekadar dapat bercuti. Ia adalah tanda penghargaan daripada syarikat kepada dealer yang berusaha membina bisnes ini. Percutian ini mungkin hanya beberapa hari, tapi semangat, persahabatan dan kenangan yang dibawa pulang akan kekal jauh lebih lama. Semoga lebih ramai yang dapat merasai pengalaman seperti ini pada masa akan datang. Terima kasih Public Goal. Kalau anda nak tahu bagaimana menjadi dealer Public Goal dan melayakkan diri ke trip seperti ini, boleh hubungi saya kongsikan caranya.